Kerana di bawah peraturan bersyarat 36(4) yang betul. 36(4). Benar yang betul. Baik. Yang betul 36(4) Ya. adalah menjadi kesalahan bagi ahli-ahli Dewan yang menggunakan bahasa kurang sopan. Saya tidak berniat berganggu Yang Berhormat Besut tadi kerana beliau sedang berbahas. Takut nanti ada perbalahan. Jadi saya tunggu sehingga beliau selesai dan saya mohon petua daripada Yang di-Pertua berkenaan dengan satu perkara. Saya dengar tadi perbahasan Yang Berhormat Besut yang mengeluarkan kenyataan rumah anutan haram. Saya percaya beliau merujuk kepada agama bukan beragama Islam. Istilah rumah anutan haram ini adalah sesuatu yang menjadi bahan polemik. Jadi bolehkah saya mohon dengan segala hormatnya, walaupun perkataan itu telah digunakan, supaya istilah itu tidak digunakan lagi di Dewan Yang Mulia ini. Kerana walaupun saya bukan beragama Islam, tetapi agama-agama lain seperti Hindu, Kristian, Islam, Buddha dan agama Tionghoa juga mempunyai kuil-kuil. Jadi saya rasa tidaklah betul bagi Yang Berhormat Besut menggunakan istilah rumah anutan haram untuk menyokong apa-apa perbahasan di Dewan Yang Mulia ini. Sebab itu saya bangun selepas beliau selesai dengan tertib untuk tanya panduan Yang di-Pertua. Semoga perbahasan ini boleh jalan dengan lancar tanpa sebarang isu yang menimbulkan polemik. Yang di-Pertua, saya mohon petua daripada Yang di-Pertua. Semoga perkataan rumah anutan haram itu tidak diulangi di Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Sebentar. Baik, Yang Berhormat Jelutong telah membangkitkan isu peraturan 36 dan braket 4. Quotation yang telah dinyatakan yang telah melanggar peraturan ini adalah ucapan dan ungkapan rumah asutan haram. Daripada apa pengamatan yang saya dengar tadi, ya. Dan saya percaya ini telah direkod dalam handset kita. Baik, ini keputusan saya. Kalau kita lihat pada 36(4), sebentar, jangan ganggu saya. 42 tu kata bila saya bercakap, ya. Yang Berhormat duduk dengar. Saya nak betulkan je. Yang Berhormat, saya bercakap. 42 jelas. Bila pengerusi bercakap, yang lain dengar. Ini yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong, bagi saya selesaikan ni. Saya akan bagi ruang juga, ya. Kira jika ada apa-apa yang Berhormat nak bangkitkan, bagi saya habis dulu, ya. Di mana saya tadi? Okey. Dia punya crux itu yang menjadi polemik. Apa yang dinyatakan adalah yang menjadi isu, bukan polemik, isu ada rumah asutan haram. Okey, saya akan buat keputusan kepada apa yang dalam kerangka dinyatakan di dalam Dewan ini, ya. Kalau dilihat di sini, rumah anutan haram, ia adalah satu ungkapan a general statement. Melainkan kalau Yang Berhormat menyebut rumah penganutan haram Islam, rumah penganutan haram Hindu, rumah penganutan Buddhis, mana you specifically tuju, itu adalah teramat biadab bagi saya kalau di dalam dewan ini, ya. Jadi konklusi saya dalam memutuskan perkara ini adalah Yang Berhormat Besut tidak melanggar 36(4), ya, melainkan Yang Berhormat Jelutong, this is my point of view, we must read the law. Bagi kita, buku biru ini adalah undang-undang kita, ya. Jadi kalau spesifik menyatakan itu rumah anutan haram Hindu, then saya all out will say it is wrong, ya. Kita tak boleh cap sesuatu agama yang diamalkan di dalam negara ini sebagai haram, ya. Ini keputusan saya. Okey, baik. Terima kasih, Timbalan Speaker. Terima kasih. Sedikit saja. Baik. Yang Berhormat Jelutong, maybe this is my point of view lah, ya. Yang Berhormat boleh usulkan get a ruling dengan izin, get ruling from the Speaker whether
rumah anutan haram ini adalah satu benda yang tidak boleh lagi disebut. Kalau kita ingatkan bahawa Speaker telah putuskan bahawa dua perkara yang tidak boleh disebut dan tidak boleh diterima di dalam Dewan ini, iaitu umpamanya PAS ajaran sesat, kafir mengkafir di antara yang berhormat. This is already ruling dah diputuskan. Kalau yang ini yang berhormat, I would suggest that yang berhormat usulkan kepada Speaker. Terima kasih. Timbalan Yang Betul, saya ambil panduan arahan. Terima kasih. Saya nak jelaskan sedikit. Bagilah saya habis satu-satu. Dalam mahkamah pun yang hormat bila hakim bercakap tu yang lain dengar kejap. Okey, sekarang saya bagi ruang. Boleh? Apa dia? Okey. Sebenarnya yang saya rujuk adalah Perhimpunan Gerakan Anti Rumah Anutan Haram. Nama tu, singkatan nama GARAH. Baik. Jadi nama khas ke nama apa? Baik, saya terima apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Besut, dan bagi saya itu tak ada kaitan dengan isu ni. Mungkin silap interpretasi.